Assalamualaikum dan selamat datang ke MSA Channel. Hari ni kita di Taman Metropolitan Batu Skatepark dekat area Sentul Kepong lah. Kat sini kita dapat East, dia tengah setting dia punya Notorious. Hari ni kita berkumpul bersama-sama main RC, bashing dan kita akan buat Village Challenge lah sekejap lagi. Ni semua kawan-kawan lama daripada 2016 kita main kat sana tu, kat track tu. Lepas tu dah start dengan ni lah skatepark punya skill bashing. Ni adalah kawan-kawan kita. Ini adalah Jeffrey Rossi Siapa tak kenal kata tak main RC lah. Cik. Okay bang, selamat datang. Ni pemalu orangnya, tapi dia main RC tak malu Dia lah paling aktif. Okay, so kita breakfast. Lepas ni akan start dengan Village Challenge. Village Challenge kali ni kita nak buat dari mana tau. Yang paling best saya nak buat masuk start daripada hujung sana. Lepas tu diorang kena lalu jambatan tu. Jambatan tu lepas tu dia kena sambung. Siapa sampai hujung akan menang RC kambing dan juga sijil lah, ada hadiah 1, 2, 3. Hari ni kita akan layan video ni sampai habis, tengok skill diorang bashing dan juga beli challenge lagi, tengok siapa dapat bawa balik kambing. Tu dia, dah start dah tu. Okay guys, so nak join kami boleh follow rapat dekat page message. Kita akan buat MMS begini insyaAllah. Jom layan video ni. Akan bermula daripada tapak hijau tu dan akan melalui jambatan
Lama. Alright. Okey, pemenang nombor 3 iaitu Abang Jack. Boleh naik atas ya untuk menerima sijil. Okey, tahniah kepada Abang Jack. Kita punya guru Traxxas. Nombor 2 jatuh pada Abang Zul. Kepada pemenang kita nombor 1, Abang daripada MJX ya, Abang Taufik. Ya. Kambing golek. Tahniah kepada pemenang-pemenang semua ya. Dan tahniah kepada Abang Taufik dengan MJX dia boleh menang kambing ya. Okey, tahniah kepada semua pemenang. Okay guys, so macam korang tengok tadi, itulah IC Willy challenge. So road pertama tak lepas sebab ramai yang kecundang. So road kedua kita telah pindah ke full track dekat Padang Hijau tu lah. So itulah dia IC-IC yang korang tengok tadi. So nombor 3, nombor 2 dan nombor 1 pemenang kita dah beritahu. Pemenang nombor 1 kambing. Ni menang nombor 1. Okey bang, macam mana perasaan dia? Lak je ni, lak. Kali pertama dia 6, kali kedua bercun. Okey, so dia lak, dia pakai kit MJX sebab selamba dia tapau brand-brand lain. Okey, so ni adalah pemenang nombor 2. Nombor 2. So apa perasaan? Dah biasa main kat sini tapi biasa competition kan. Dia rasa berdebar betul tak? Betul. Nanti boleh try buat lagi lah. Buat dekat jambatan tu. Banyak kecundang tu. Ni setup bulletproof brother ni. Dia memang suka lompat atas pokok. Ini adalah nombor 3. Macam mana perasaan biasa main kat sini tiba-tiba ada ni challenge. Rasa tercabar lah dengan saingan baru ni. Memang mantap. Okey, terbaik. Ke buat-buat tak boleh pilih tadi? Tak tahulah. Mungkin nasib dia baik ini hari. Tengok pemenang dia gelak. Okey. Okay, thank you support. Alright, so inilah geng yang lain. Dia tengah makan. Jadi kita pun akan bersurai lah sebab matahari dah di kemuncak dalam pukul 12. Okay, thank you support guys. Korang nak join kami, nak bawa family, lepak-lepak santai, tengok adik-adik ni. Enjoy. Okay, jumpa di next video. Let's see event. Assalamualaikum. Okay, last challenge Okay, so peserta terakhir kita. Ni Jet Rossi ni. Ini tak dapat 5 kali flip. Tak tahu nak cakap apa lah. Tak flip 5 kali, pencen. Okay, 1, 2, 3. Kurang satu. 4 kali.
Okey. Okey, kita bagi Acap lagi sekali daripada dalam. Cepat Acap. Sebab Jeb dengan Acap 5 kali sama. Okey, MJX lawan Traxxas One more time. Okey, hati-hati semua. Kita bagi Acap. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ngap tu.